Farisha berada di lapangan terbang Senai Johor untuk menaiki kapal terbang ke Kuala Lumpur. Dia terjumpa seorang pemuda yang bersikap sopan santun dan kacak. Pemuda itu bersenyum kepadanya. Di dalam pesawat, kebetulan pemuda itu duduk di tepinya. Farisha berminat akan jam tangan pemuda yang juga merupakan pusat kawalan elektronik. Setelah berbual ringkas, mereka tertidur dalam penerbangan. Di balai ketibaan KLIA, Farisha terlupa menghubungi rakan serumahnya Syida dan abangnya, Azrai. Dia terpaksa menaiki teksi balik ke tempat kediaman. Pada pukul 10 malam, dia baru sampai di hadapan pintu apartmennya. Kad pintar tidak dapat berfungsi untuk membuka pintu rumah. Setelah menghubungi Syida yang sedang bermain squash segera balik untuk membuka pintunya. Iaitu kunci pintu telah ditukar kepada retinal scanner. Farisha terkejut tentang perubahan rumah mereka. Menurut Syida, abang Farisha lah yang memasang retinal scanner itu. Melalui hologram, wajah Azrai wujud di depannya. Azrai menyatakan bahawa dia bimbang akan keselamatan Farisha kerana berlakunya kes pembunuhan yang tidak jauh dari apartmen Farisha. Azrai meminta Farisha supaya mendaftar retinal matanya dalam sistem keselamatan rumahnya dengan bantuan Syida. Setelah itu, Farisha pun tidur kerana terlalu letih. Di sebuah bilik pejabat, Dr. Mezi sedang berbincang tentang Farisha. Akram, pemuda yang duduk di sisi Farisha dalam pesawat itu, mengesahkan bahawa Farisha orang yang dicari mereka selama ini kerana DNA Farisha daripada cawan di pesawat itu memang orang yang dicari mereka. Akram mengatakan bahawa dia tidak dapat membaca minda Farisha kerana otak Farisha memiliki sejenis pendinding yang dipanggil wall. Dr. Mezi menyerahkan penetrator kepada Akram untuk membantunya supaya dapat melemahkan wall Farisha dan dapat membaca minda Farisha. Mereka memerlukan Farisha untuk menyelamatkan Dinara. Farisha telah menghubungi Rosman, rakan syarikatnya, supaya membawa dia ke Hotel Renaissance kerana dia hendak menyertai ucapan pembukaan yang akan disampaikan oleh Philip Young, Presiden Persatuan Penggodam Antarabangsa. Rosman menelefonnya bahawa keretanya telah rosak. Farisha segera menjagakan Syida yang sedang tidur lena. Farisha meminta Syida membawanya ke stesen monorail. Setelah sampai di hotel itu, sebuah robot penyambutnya ke dewan itu. Malangnya, Philip Young tidak dapat hadir di dewan dan hanya hologram beliau yang muncul di pentas sahaja. Akhirnya, Rosman sempat tiba di dewan itu. Sebenarnya, Farisha dan Rosman membuka sebuah syarikat perunding keselamatan sistem komputer yang bernama Secure Shell SDN BHT setahun yang lalu. Mereka baru mendapat projek di Senawang. Mereka kesempitan wang hingga Rosman tidak dapat menggantikan kereta lamanya. Tambahan lagi, Rosman bercadang untuk berkahwin tidak lagi. Rosman mendapati bahawa ada seorang pemuda yang kacak sedang memperhatikan Farisha. Pemuda itu memperkenalkan dirinya Akram. Farisha terkejut kerana dapat bertemu semula dengan pemuda yang dijumpainya di lapangan terbang Senai semalam itu. Akram bekerja di Soft Lab Cyberjaya. Akram menyatakan bahawa dia sedang mencari jururunding untuk satu projek mini di Soft Lab dan ingin menawarkan projek kepada syarikat Farisha. Ketika berbual-bual dengan Farisha, Akram menekankan penetrator di tangannya untuk melemahkan wali minda Farisha. Farisha berasa pening kerana terdapat cahaya berkilat di depan matanya. Akram hanya sempat membaca sedikit fikiran Farisha sahaja. Akram berasa kesal kerana maklumat yang diperolehinya dalam minda Farisha terlalu sedikit. Akram memerlukan Farisha untuk menyelamatkan sistem Dina dalam syarikat mereka.